Assalamualaikum. Pada 18 hari bulan, pada hari Sabtu, saya berada di Opsi Perak. Ni ada Bandar Tanjung Maling lah ni. Okey. Saya nak review satu kereta Preowei tahun 2012 first model. Okey, masalah dia, kita tanya owner lah masalah dia apa. Okey, Cik. Masalah dia selalunya bila masuk untuk gerak tu dia lambat gerak. Satu lagi bila nak bukit tu dia slow. Sampai terpaksa ambil lane kiri. Oh, lane kiri. Okey. Okey, tadi masalah dia berat sikit. Okey, macam yang owner kereta ni beritahu. Tapi sekarang saya dah pasang 5 kabel grounding. Saya buat kereta dia lagi pick up, lagi smooth, lagi ringan. Yang pastinya bila arus negatif dah turun pada 0.00, pasti berlaku penjimatan minyak kat situ. Okey, tadi owner kereta ni dah test drive. Kita tanya pula owner kereta ni macam mana selepas buat grounding kabel test drive tadi, Cik. Lepas tu dah ada perubahan. So semuanya nak tekan jalan ni dia sempit sikit, tapi bila tekan tu dia lajak sikit. Tak macam sebelum ni lah, dia lambat. Dia lambat lah 2-3 saat, lambat baru lah gerak ke depan. Okey, maknanya dia lagi pick up lah. Cik, tadi rasa ada lagi ringan ke macam mana, Cik? Memang ringan lagi lah. Memang ringan lagi. Okey. Kesimpulan saya boleh buat ni, okey, teknik grounding yang kabel yang saya buat ni teknik grounding yang terbaru saya buat pada kereta Preowei ni. Yang teknik saya buat sebelum ni lain sikit, tapi teknik kali ni saya buat arus lalik dia berbeza sedikit. Sebab dia first model. Okey, nanti dalam masa 5 hari ke 10 hari ke, nanti kita dengar feedback daripada owner ni bila saya dah masuk ke dalam YouTube saya dan juga di dalam TikTok saya. Nanti kita dengar respon owner ni. Sebab owner nanti dia dah serasi dengan kereta ni dalam masa 9 hari ke 10 hari. Macam tu. Okey, nanti kita jumpa lagi next video seterusnya. Okey, sekarang ni saya berada di Tanjung Maling. Tanjung Maling Perak. Dan abang ni daripada Penang, jauh ke atas sini. Okey, terima kasih.